cakap cantik tapi dah sekali tu je. Maknanya you fake. Okay, I main phone Okay, you buat puji I lah. Okay, Sabi cantiknya you hari ni. Oh, fake. Cantiknya you. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tak puji I pun. Cantiknya Sabi. Sebab I ingatkan dia sambung lagi. Cantiknya Sabi. Ya ke? Thank you. Kenapa kita asyik memuji-muji ni? Apa topik kita? Tak, sebab I selalu orang puji I tak tahu nak respon macam mana. Oh, betul lah kan? sebenarnya. Kita nak kena cakap thank you. Bila orang cakap thank you, dia macam, kau cantik je. Faham tak? I ada tanggapan yang bila orang puji juga. I jadi macam, kau ni puji betul ke? Dia boleh macam ni. Thank you. You pun cantik juga. Walaupun orang tu buruk. Macam tu. Kan, macam look at yourself. I tak macam tu lah. I tak macam tu. Tapi dia memang cantik. I macam, thank you. Tak ada lawa mana. You cakap kat orang? Tak, contoh kalau Kalau I cakap you cantik. Okay. Cuba you cakap I cantik. Cantiknya you. Thank you. Tapi I tak ada lawa sangat. Macam tu je lah. Tapi I tak cakap dia thank. So you humble lah. Ya ke? Sebab kadang-kadang ada orang dia puji, dia tak adalah ikhlas pun sebenarnya. So kadang bila orang cakap cantik nak cakap apa? Cakap thank you. Thank you. Itu I rasa macam tak suka dapat reaction tu. Okay, contoh you puji I. You nak reaction macam mana? Okay, sekejap. Sabi cantiknya. Kau. Okey ke? Okey, kalau kawan okey lah. Tak, selalu kalau Aril puji I akan respon macam tu. Macam, lawanya kau nya. I akan macam, you yang kau. Coba, Aril kalau puji I akan macam, ya ke weh? Macam tu lah. So, you rasa dia ikhlas ke tidak? I rasa dia ikhlas. Sebab ada hari yang I rasa I buruk, dia tak cakap I cantik. Tapi ada hari yang I rasa macam, okay, hari ni aku rasa aku lawa. Dia cakap I cantik. Macam tu. So, I rasa macam, betul lah kot. Dia betul. Tapi bila kadang dia puji I macam, tapi mata tak bersalah weh. Betul. Yang tak setuju. Dia kalau buruk dia akan cakap je, buruk lah kau baju kau ni, aku tak giving. Betul. Kan? Ya. Mana respon yang sebaiknya kalau orang puji kita? Okay, I rasa macam contoh kalau macam, Kashika lawanya macam, thank you. You pun cantik juga. Biasalah kalau bersiap memang lawa. I cakap macam tu. Kat rumah tak ada lawa pun. I cakap macam tu lah. Tapi orang tu macam, you cantik. Sumpah you cantik. Macam, thank you. Kalau makin lama dia akan cakap, thank you. Macam tu. Macam senyap kot. Macam tu. Kalau you? Cubalah puji I. Okay. Tapi cantiknya you hari ni. Macam bidadari. I ikut orang tu. Oh, ya ke? Okay. Betul juga macam kalau kau, you lawanya. I macam, thank you. Okay. Biasa je. Macam tu. Lawa kamu Betul? Ya ke lawa? Okay. I ada doubt tu. I macam, betul ke aku lawa ni? Kau orang macam saja-saja. I selalu ada doubt tu. Sebab I rasa I biasa-biasa je. Betul lah. Okay. Betul lah. Mercik-recik you. Dia ikut orang juga. Betul juga. Macam kadang macam, lawa lah kau. I kan cakap, you je kau. Tapi kalau stranger cakap, dia jadi macam, aku lawa ke tidak ni? Tapi I cakap thank you je lah. Cuma dia awkward nak reply apa tu. Tapi kalau stranger yang cakap kita cantik, maksudnya kita betul cantik. Sebab dia macam, kenapa kau rasa nak buka mulut untuk cakap orang cantik at the first place? I rasa macam itulah. So maknanya orang, you percaya orang akan, susah je. Okay. You percaya orang akan cakap benda baik je lah kat you. Kalau stranger lah. Sebab macam kenapa dia nak kumpul tenaga untuk cakap I cantik? Ada je orang tu macam, jomlah kita puji dia cantik, tengok dia rasa dia cantik ke tidak. I selalu negatif. Okay. I tahu kenapa you rasa macam tu. Kenapa? Sebab you yang pernah buat orang macam tu. Bila pula? Yelah, you maybe pernah buat kot. Tak pernah. I kalau orang tu cantik, I cakap cantik. Kalau dia tak cakap cantik, I senyap betul je. Betul juga. Faham tak? I kadang-kadang I kalau dia cantik, I cakap cantik. Kalau dia tak cantik, I senyap. I macam I ada juga macam tu. Betul macam lah, kalau dia cantik, I akan cakap, cantik, sungguh-sungguh cantik. Tapi kalau dia biasa je, I cakap cantik, tapi dah sekali tu je. Maknanya you fake. Tak adalah, kesian lah kat dia. Nak juga orang puji dia. Macam tu lah. Cerita pasal cantik. Dulu I pernah post gambar. Gambar I dengan kawan I lah. Tapi macam gambar I depan, kawan I belakang tau. Lepas tu adalah orang reply macam, cantiknya ciptaan Tuhan. Lepas tu I dah macam, dia pilih-pilih lah aku ni. You rasa you lah? Okay. I dah pilih-pilih lah macam, si puji aku lah ni kan. Macam biasa je. Sama lah weh. Lepas I reply, biasa-biasa je, but thank you. Lepas tu dia kata, kian salam
Pasal tengok balik gambar tu ada kawan I kat belakang. Weh, malu Sipi-sipi je kawan I tu. betul lah. Yang depan tu I yang posing yang macam ni. Kawan I tu macam macam candid macam dia. Sekali dia kata Ken salam. Tapi betul lah Ken salam tu dekat dia. Lepas tu I macam Ken salam kat aku ke? Tak, obviously Ken salam kat orang lah. Takkan Ken salam kat I. Kok dia macam nak cakap Ken salam yang kat depan tu padahal you. Tak ada, dia cakap Ken salam je. Lepas tu dia cakap apa? You I reply tak ingat I reply apa. I rasa I tanya kot, kau I jawab Waalaikumsalam tak ada. Malu Tak, I macam ni bila dia cakap Ken salam tu I macam bukan aku lah ni. Betul-betul I dah feeling lah tadi macam aku lah ni. Lawak weh. Tapi nasib benda tu jadi dekat online. Online. Kalau cakap depan-depan. Depan-depan pun pernah. Oh, ya ke? Tak adalah. Tak adalah pujian. Dia macam kat konsert. Okay. Malu dah. Okay, dah bagus. Konsert. Kan crowd kan memang selalu ramai. Macam kita tengah tunggu konsert nak start kan. Lepas tu ada lah macam ada seorang lelaki ni. Dia macam pandang-pandang belakang. Lepas tu macam I macam tak nak ada. I tak rasa dia pandang I pun. So I pun macam bodoh. Lepas tu dia pandang dia macam yang senyum. Pandang-pandang banyak kali. Lepas tu macam aku kot. Lepas tu I pun dah macam start corner-corner buka phone lah. Padahal nak tengok kamera. Cantik kan aku. Malu Sebi. Okay. I boleh habis cerita So, dah malu dah. Okay. Lepas tu dia dah pandang-pandang I macam tengok cermin dekat phone I. Macam lawa sangat ke? Betul ke tengok aku kan? Aku kot. Lepas tu dia pandang senyum. Lepas tu dia macam angkat tangan. Lepas tu dia macam aku pun Aduh, tak ada I sumpah tak ready. Tak ada orang. Tak ada orang. So memang you lah. I macam aku lah ni. Tiba-tiba dia macam nak datang kat I. Punya bukan. Memang ada orang duduk jauh now. Oh ya ke weh? Jauh now kat belakang tengah duduk. Malu Lepas tu nasib waktu tak datang tu you macam Tak ada. Muka I macam I control lah. Kalau muka you I tengok macam, dia tak? You tengok mata dia tak? Waktu tengok datang? lah. Tapi I macam dia macam mana? I tak tahu lah. Dia macam pelik tau. So I macam dah Ke dia macam juling weh? Mata dia belah sana satu belah sini. I pun dah feeling lah. Sekali dah dia jalan. Malu malu Dia juga. Tapi I tak adalah macam beria macam nak sahut dia dah. I macam dia lalu tiba dia macam pergi belakang. Dia dah macam weh. Ada perempuan kat belakang. Oh macam ya, tu geng-geng perempuan geng. lah. Lah. Oh, faham. Sebenarnya dia macam nak senyum. Tapi dia dah terpandang I. So dia macam 2 in 1 ada. Dia macam dia nak pandang orang belakang. Tapi you pula dah terperasan. Dia senyum je lah kat you. I pula dah buka cermin kat phone. Dah feeling macam okay. Tak ada cili ke apa. Tak ada tak mata ke? Ya. Sekali lah dia pergi kat orang belakang mana. Tak. Ya Allah, phone siapa pula? Phone I. Astaghfirullahalazim. Tu je lah kejadiannya. You pernah ada tak bad experience macam you puji orang, lepas tu you receive macam faham tak? Receive benda yang macam you respon dia tak best lah. Yes, respon dia tak best. pernah lagi kot. Ya ke? I pernah weh. I pernah. Macam I puji lah seseorang tu. Macam I tak ingat lah bila. Dah lama lah cerita ni. I puji dia. I cakap lah, cantiknya, nampak kurus semua kan. Lepas tu dia macam, boleh tak you stop? Stop apa? Betul macam stop. Sebab I rasa macam orang dah tak ikhlas. Orang dah fake. Betul macam I macam tak betul. You cantik je macam tu. You cantik. Oh tak adalah. Sebab I rasa macam orang fake. Dia kata macam tu. I macam tak, apa masalah kau? Aku keluar benda mulut aku. You cakap macam tu? Tak adalah. Tapi dalam hati lah. I cakap dalam hati. I macam I tak pernah puji orang. Orang suruh I stop puji. Kalau lain lah macam stop lah. Tapi tak ni macam apa tak you stop? I macam apanya gila. Tak, tapi you tone you puji macam mana I nak dengar? Okay. I macam cantiknya you. Oh fake. Fake ke? Macam fake. Tapi tak weh. Tapi sumpah. Lagi sekali lah. Okay, I cuba. Okay, lagi sekali. Okay, ni I orang tu lah. Orang tu tengah buat apa? Orang tu tengah isap rokok. Tak tahu. Orang tu tengah main phone. Okay, I main phone. Okay, you buat puji I lah. Okay, Sabi, cantiknya you hari ni. Oh, fake. Okay, macam Okey lah. So, tapi selalu kalau orang fake I akan cakap macam ni je. I cakap you je kau. Tapi tak adalah. I cakap you boleh tak stop. You jangan puji I dah. Weh apa. Pertama macam okay, I turun nekat dalam hati I. Dia tak nak puji dia dah. I tak nak dah. I cakap lantak lah kau lawa. So kalau dia cantik I cakap dalam hati lawa lah. Untung lah ya. Allah dah lagi. Untung lah kurus tu. So pengajaran dia belajar dah cakap terima kasih. Bukan. Tak belajar lah cakap terima kasih. Walaupun tak cakap je lah terima kasih. You pun cantik. Cakap terima kasih. Kan lah. Daripada I memang betul-betul ikhlas. Maybe I rasa dia macam trauma juga kot. I ada teori I lah.
First dia rasa memang orang memang fake kat dia. Memang macam selama ni dia dapat tahu, tak, dia puji kau sebenarnya kau tak cantik pun. Dia saja puji kau. So dia rasa semua orang yang puji dia macam ada bad intention macam tu. Second, dia pernah macam tu. Dia rasa orang tu buruk tapi dia cakap, cantiknya you. Then dia takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Faham tak? Wow, ni deep sangat. Yes. So janganlah kita jadi Memuji fake. orang. Masih salah kita punya promotion. Okay. I rasa kalau orang tu cantik, kita simpan je dalam hati. Ya ke? Tak elok kan puji-puji ni? Okey jugalah. Kan macam mana? Nanti orang tu besar hati. Kan rendah. Betul juga, tak payah kau puji yang sangat-sangat lah. Kan? Dia okey je. Macam cantik hari ni. Dia berbalik kepada semua ni pinjaman Allah. Kan? Dah habis. Okey habis. Semua boleh balik.